Jom kita belajar cara menukarkan hubungan dalam perkataan kepada bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Soalan 1 ialah soalan ubahan langsung. Ayatnya, Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Maka bentuk ubahan, kita perlu tulis simbol seperti ikan itu. Jadi Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Bentuk persamaannya ialah tukar simbol tadi kepada bersamaan dengan K. Ingat, K ialah pemalar. Jadi Y bersamaan dengan KX kuasa 2. Okey, untuk soalan 2 ialah ubahan songsang. Ayatnya ialah S berubah secara songsang dengan kuasa 3R. Bentuk ubahannya ialah, jikalau songsang, pemboleh ubah satu lagi mesti duduk di bawah, iaitu pecahan. Jadi S berubah secara songsang dengan 1 per kuasa 3R. Bentuk persamaannya pula sama macam tadi, letak K di atas. Jadi S bersamaan dengan K punca kuasa 3R. Senang je kan?